Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini Isnin tanggal 8 Disember 2025 bersamaan dengan 17 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada 50 mata memandang. Okey, insya-Allah saya akan bacakan berita terkini JKR untuk hari Sabtu, Ahad dan juga hari ini. Okey, kita bacakan berita untuk hari Sabtu 6 Disember 2025 bersamaan dengan 15 Jamadil Akhir 1447 Hijriah, iaitu hari Sabtu adalah Hari Olahraga JKR. Dan pada pagi itu live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Daffy kerana pada hari Sabtu yang lepas Presiden kita iaitu Abah Haji telah pun berada dan join Marathon Singapore 2025 dengan jarak larian beliau 21 km half marathon Alhamdulillah. Dan kita ucapkan tahniah kepada Presiden JKR Abah Haji kerana telah berjaya menamatkan Marathon Singapore sejauh 21 km. Alhamdulillah. Dan Hari Olahraga JKR seperti biasa kita bersama dengan coach kita iaitu Abang Ai iaitu Menteri Kesihatan JKR dengan melakukan aktiviti senaman bersama ahli keluarga JKR selama 1 jam. Pergerakan senaman ringan, senaman lompat bintang dan juga gerakan squat sebanyak 100 kali dilakukan bersama semua yang berada di atas kotak. Alhamdulillah. Okey, dan kita teruskan berita terkini untuk hari Ahad iaitu pada 7 Disember 2025 16 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Seperti biasa pada hari Ahad adalah Family Day JKR yang mana live Presiden JKR bersiaran langsung dengan Superfan live only, iaitu bersama dengan Abah Haji dengan rutin harian beliau mencari 10k langkah ataupun tapak. Dan Presiden JKR Abah Haji telah memutuskan anniversary kedua JKR akan diadakan di Batam, Indonesia, dan pada hari itu diadakan mesyuarat JKR pada hari Ahad yang lepas ni untuk program anniversary kedua pada tarikh 12 hari bulan 12 2025 iaitu pada hari Jumaat ini di Batam, Indonesia. Mesyuarat JKR telah memutuskan bahawa semua aktiviti program telah dipersetujui oleh Presiden JKR kita iaitu Abah Haji. Segala persiapan, penginapan, makan minum dan aktiviti sepanjang program telah pun disusun dan dipantau oleh Director JKR International kita iaitu Tuan Daffy dan juga Presiden JKR kita iaitu Abah Haji yang mana pembantu programnya ataupun pembantu program dan segala aktiviti adalah VP kita, Vice President kita iaitu Puan Hayati. Pengacara majlis pada malam itu adalah Fira Zafira, PA Menteri Komunikasi Kak Syida Ome. Pengawal khas keselamatan yang ketika kita berada di Batam adalah King Zain. Penyelaras Lady Zara. Coach olahraga untuk hari Sabtu adalah Abang Ai iaitu Menteri Kesihatan JKR. Dan tema pakaian kita pada malam itu adalah tema Hawaii. Alhamdulillah. Kita doakan semoga perjalanan semua ahli JKR ke sana dipermudahkan, lancar, selamat sampai dan semoga segala yang dirancang kita di sana berjalan dengan lancar dan meriah sekali. Alhamdulillah. Dan insya-Allah yang mana yang tidak boleh hadir ke majlis tersebut boleh je hadir ke live Presiden JKR kita Abah Haji insya-Allah yang mana akan dilakukan oleh Tuan Daffy kita dan juga nanti Abah kita juga Abah Haji juga akan mengambil alih live ketika pada hari tersebut dan hadirlah beramai-ramai kita boleh saksikan majlis yang diadakan di Batam insya-Allah. Okey, saya bacakan terus aktiviti liputan aktiviti berita JKR untuk hari ini, hari Isnin 8 Disember 2025. Seperti biasa live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR kita dengan rutin harian beliau iaitu mencari 10k langkah ataupun tapak. Dan untuk pengumuman pada pagi tadi, grup international JKR 1.0 akan ditutup sepenuhnya pada 12 hari bulan 12 2025 dan nama-nama yang telah dipilih dan dipersetujui oleh Presiden JKR sendiri dan akan dimasukkan ke grup 2.0 dengan tema kita iaitu di JKR 2.0 adalah keikhlasan. Alhamdulillah. Dan pengajian Al-Quran hari ini diteruskan dengan bacaan surah Al-A'raf ayat 58 hinggalah 64 yang mana bacaan dibacakan oleh Fira Zafira ayat 58, Ferhat Najib ayat 59, Muslihuddin ayat 60, Abang Ai ayat 61, Nur Hayati ayat 62, Kak Nah ayat 63, Ustaz Haji ayat 64 yang mana bacaannya hari ini dibetulkan oleh Ustaz Mosh Maulana. Dan Alhamdulillah
Ustaz, ada ulasan daripada Ustaz Mosh Maulana, kepekaan dalam penglihatan agar tiada huruf tertinggal atau tersilap. Jika terasa silap, ulangi semula ayat Al-Quran akan bersahabat dengan kita jika kita rajin membacanya. Hukum mad, hukum ifah, hukum idgham sudah tahu, maka jaga makraj huruf-huruf harakat, tanda baris huruf memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan daripada ulasan daripada Ustaz Ajid, ifah panjang harakat huruf diperhatikan. Idgham bila gunnah, nun mati bertemu huruf yang bertasydid, masukkan terus ke huruf yang bertemu. Huruf yang berbaris dua bertemu huruf yang bertasydid ditahan sebentar. Itu daripada Ustaz Ajid. Alhamdulillah. Surah Al-A'raf ayat 61. Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan, tetapi aku adalah seorang rasul daripada Tuhan sekalian alam. Ayat 62, tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, sedangkan aku mengetahui melalui wahyu daripada Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat 63, adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu melihat pengajaran daripada Tuhan kamu melalui seorang lelaki daripada golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu? Mudah-mudahan kamu bertakwa dan beroleh rahmat. Ayat ke-64, maka mereka terus mendustakannya, lalu kami selamatkan Nuh dan orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Dan daripada ulasan ataupun tazkirah daripada Presiden JKR iaitu Abah Haji kita, ilmu sedekah merasa ketagihan. Ilmu sedekah ni umpama setiap kali memberi, setiap kali itu akan merasa ketagihan untuk bersedekah. Bila tidak boleh memberi sedekah, beliau rasa macam ketagihan. Kita yakin, kita nampak perbezaannya. Contoh daripada kisah Nabi Ibrahim, setiap hari beliau mesti memberikan makan. Nabi Ibrahim tak senang hati, tak boleh tidur malam jika tidak memberikan makan kepada sesiapa saja, kerana itu dah menjadi amalan beliau. Dan jangan persoalkan apa JKR lakukan. Program kita sangat-sangat jelas dan telus. Kalau masih bersama-sama, sentiasa dipuji. Alhamdulillah. Bila tidak bersama lagi, ada yang meminta balik sedekah yang telah diberikan. Jangan mengungkit apa yang kita lakukan dalam melakukan kebaikan. Jangan hancurkan apa yang Allah berikan kepada kita, iaitu peluang yang diberikan kepada kita. Itu daripada Presiden JKR kita pada pagi ini. Alhamdulillah, doa penutup dibacakan oleh Ustaz Mosh Maulana mengakhiri live pada pagi ini. Saya bacakan senarai nama infak, umrah dan beras JKR pada hari Isnin 8 Disember 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Umi Kalsum, Nur Azian, Kak Ayam Masuri, Kak Mariam, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Ju Mustafa, Bronesh, Bonda Kama, Firdaus Family, Syidah Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ Ati, Bunda Aidah D, Saidina, Aisyah, Kak Fazila, Kak Ani Management, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Ustaz Aziman, Nurus Niza, Ina, Ustaz Zudi, Idu Sabahan, Ibu Aisyah, Kak Farida Aziz dan juga Abang Bizet Hanif. Dan total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM82. Top infaknya adalah Kak Ani Management sebanyak RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Icha Sri Mulani, Nur Hayati, Maya, Siti Aminah, Uni Dini, Siti Sadiah, Kantin Pol, Mariam, Alma, Siti Sharifah, Zulfah, Ramalia, Ustaz MYU, Ustaz Ajid, Ustaz Mosh Maulana, Ayang Mekah, Eti Herawati, Kang Abdul Ainun, Sabri, Bangha, Muslihudin dan juga Lia. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM104,000. Top infaknya adalah Ustaz MYU sebanyak RM13,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara, Abang Mus dan total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $36 dan top infaknya adalah Abang Mus sebanyak $30. Alhamdulillah. Okay, saya bacakan kiraan infak setiap hari. Infak umrah dan beras JKR yang untuk hari yang terkini iaitu pada semalam Ahad 7 Disember 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM84. Tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM21.24 dan tim putih iaitu tim Singapura sebanyak RM19.04, menjadikan keseluruhan pada hari Ahad sebanyak RM124.28, menjadikan jumlah yang terkini sehinggalah semalam sebanyak RM16,947,026.98. Alhamdulillah.
Terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak. Semoga semuanya terus istiqamah dalam melakukan infak sedekah, dan semoga ianya menjadikan salah satu amalan kita yang bakal kita bawa ke akhirat kelak, insya-Allah, dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Sebelum saya mengakhiri berita pada malam ini, saya berikan peluang pada Kak Ayang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Dari padi kita belajar rendah di hati. Dari batu kita belajar tegar. Dari air kita belajar tenang. Dari kupu-kupu kita belajar berubah diri. Sekian kata-kata untuk hari ini.